Nak kahwin dengan gamers, aku rasa lepas ni boleh cuba bagi cincin Infinix ni. Bila aku sarung je dekat jari aku, terasa aura gamersnya. Harga cincin ni pun tak adalah semahal Infinix GT30 Pro 5G. Apa lagi fungsi menarik dekat cincin ni? Jom aku ceritakan. Kita tengok ada apa dalam kotak. Ada satu kotak premium dan bila korang buka saja, cak, wow, dah ada cincin Infinix dekat dalam ni. Lepas tu korang akan dapat sekali kabel USB to C. Apa yang best sangat dekat cincin Infinix ni piap dulu. Kalau ini setakat cincin biasa, aku tak akan buat video. Tapi cincin ni ada beberapa kelebihan. Kita mulakan satu persatu. Kita cerita pasal binaan cincin dia dulu. Cincin dia ni tak silap aku ada dua warna. Tak silap lah. Tapi yang pastinya dekat tangan aku ni adalah warna hitam. Hitam besi lah macam tu kan. Dan di bahagian dalam dia pula, korang akan nampak ada bermacam-macam macam motherboard bukan motherboard lah. Ini measurement untuk kesihatan lah sebenarnya. Dan ada satu benda bulat. Benda bulat ni sebenarnya adalah magnetik. Bila korang masuk je dalam casing, korang boleh pusing-pusing ataupun cairlah sampai dia jumpa dia melekat. Barulah dia start charge cincin ni. Yang paling penting sekali, cincin ni tanpa apps memang tidak bermakna. Korang kena ada apps My Health. Tapi untuk Infinix, aku rasa memang dah sedia ada. Korang masuk je dalam apps ni dan korang connect dekat bahagian device. Dan dekat dalam ni korang boleh monitor bermacam-macam jenis kesihatan. Heart rate, sleep, blood oxygen, stress dan juga heart rate variability. Tapi biasanya orang gunakan smartwatch, gunakan jam, tapi kali ni aku gunakan cincin saja. Sekarang aku tunjuk dekat korang macam mana aku buat measurement ataupun buat kiraan dari segi heart rate, dari segi blood oxygen, dari segi stress dan juga heart rate variability. Dan korang nampak tak? Bertukar-tukar lampu dekat cincin ni. Kejap-kejap warna merah yang menyala, kejap-kejap warna hijau menyala. Tapi yang pastinya dia sedang mengukur kadar kesihatan korang. Selain daripada tu, kalau korang malas nak kira satu persatu, dekat sini ada setup automatic monitoring. Dia akan automatic monitor setiap beberapa jam, tak silap aku. Tekan cincin korang hilang, jangan risau. Ada fine ring dan bila nak cari, dia tak ada bunyi pun cincin ni. Cuma dia akan berkedip-kedip lampu warna hijau. Bolehlah cari kan. Tapi kalau katakan cincin ni habis bateri, bye-bye. Ini paling menarik. Gesture control fotografi. Korang boleh kontrol menggunakan jari saja untuk jadikan shutter button. Tapi satu benda lah yang aku kecewa. Benda ni hanyalah ada dalam apps My Health saja. Tak ada dekat apps kamera yang biasa. Rugilah kan. Mungkin bagi akulah akan datang mesti akan ada update. Sebab apa? Rugi tau. Sebenarnya benda shutter kamera ni sepatutnya ada dekat apps kamera. Harap-harap Infinix bagi update. Lepas ni kita boleh pakai dekat kamera pula. Namun macam biasalah, apa pendapat korang? Cincin aku dah cerita, earbuds aku dah cerita. Baik beli Infinix ataupun